10 pusingan kesemuanya. Dan jika dilepaskan sekarang, peran baik di bahagian hadapan 77 adalah Suhadi Ali Rahmat. Tapi itu 36 Famin Muttalib yang dapat berada di hadapan keluar dari selekor yang pertama. 50 lepas yang terbaik di selekor yang pertama. Ada sebarang insiden dan 36 di hadapan. Lagi mendahului perlumbaan adalah Famin Abdul Muttalib. Kedudukannya masih rapat di antara pelumba di peringkat awal ini. 2 dan 3. Suhadi cuba mengejar Hafinas Ali juga berada di hadapan di barisan di kumpulan hadapan ini. Tapi Amirul Afiq ini kedudukan kekal 1, 2 dan 3 seperti di kedudukan grid. Setelah kedudukan 1, 2 dan 3 sekarang tidak berubah, tapi di tengah ada perubahan sedikit dan juga di bahagian belakang. Di hadapan kita nampak masih lagi rapat kedudukan antara pelumba kesemuanya. Dan cuba untuk mengejar sampai di selekor yang pertama. Amirul Afiq dengan Suhadi mengekori dari belakang di tempat yang ketiga. Permulaan yang baik dari ketiga-tiga pelumba. Bukankah ada pintasan yang akan dilakukan dari bahagian dalam dari Amirul Afiq. Dia cuba untuk mencari ruang tetapi dapat ditutup di situ oleh Famin Abdul Muttalib. Dan Suhadi Ali Rahmat juga tidak mahu melepaskan dua pelumba yang berada di depannya itu. Terus mengekori rapat dengan kedudukan tempat yang keempat Hafinas Muhammad Ali yang agak sedikit ketinggalan. Belum lagi ada peluang untuk Amirul Afiq dalam memintas di sini, mungkin menuju ke selekor yang terakhir dari bahagian dua. Tidak di mana kita dapat melihat potensi ataupun kemampuan jentera yang dimiliki oleh Famin. Apabila dia keluar daripada selekor, dia meluncur laju untuk kembali semula di depan. Amirul Afiq cuba tadi dia berada pada striking distance sekali boleh untuk memintas jarak yang boleh membolehkan dia mintas, tapi ditutup dengan begitu rapat sekali oleh Famin. Masih dapat mempertahankan kedudukan. Ada jarak antara mereka dengan Suhadi. Tempat yang ketiga, tempat yang keempat adalah Hafinas Muhammad Ali. Dari tempat di petak kelima dia berada di kedudukan tempat yang keempat sekarang ini. Ada insiden di belakang beberapa pelumba yang terlibat dengan pelanggaran dan tak apa, kembali di hadapan kita lihat 36. Famin dan Amirul Afiq masih ke 1 dan 2. Nampak ada bendera hitam dengan bulatan orange itu menandakan ada pelumba yang diarak keluar dari Dita, tapi di hadapan antara dua pelumba ini masih lagi Famin mempertahankan kedudukan. Dengan catatan masa terpantas dari Famin 46.458 saat yang dilakukan. Dan kali ini apakah ada ruang menuju ke laluan lurus daripada Amirul Afiq untuk dia berada di tempat yang pertama untuk dia memintas. Tetapi di situ cuba dipertahankan oleh Famin. Dan akhirnya Amirul Afiq berjaya untuk melepasi Famin Abdul Muttalib untuk berada di tempat yang pertama. Famin ditolak ke kedudukan yang kedua. Dan Suhadi masih lagi di tempat yang ketiga. Hafinas kedudukan yang keempat. 3 dan juga 4 tidak berubah, tetapi 1 dan 2 menjadi milik Amirul Afiq yang dapat memintas Famin Abdul Muttalib menuju ke selekor yang ketiga tadi. Ya, cuba dikejar masih lagi sekarang ni Amirul Afiq yang berjaya untuk berada di depan. Tapi ada jarak antara mereka dengan Suhadi dan juga Hafinas Muhammad Ali. Hafinas yang kembali semula berlumba dalam kejuaraan Kapri tapi dalam kategori Pro M ini. Seperti juga dengan Suhadi Ali Rahmat, tapi mereka ditinggalkan oleh dua pelumba di hadapan ini. Dan sekarang ini kedudukan Amirul Afiq yang berjaya bertahankan kedudukan di hadapan, tapi belum selamat lagi kedudukan ini kerana jarak yang hampir yang rapat di antara Amirul Afiq dan Famin. Ada baki 5 pusingan lagi selepas ini untuk dia cuba mengejar pada kedudukan belum menjamin kemenangan lagi untuk Amirul Afiq. Dan cubaan selekor pertama biasanya dan diambil selekor 7 dan 9. Hampir-hampir tadi Famin hilang kawalan seketika. Dan ini memberikan kelebihan kepada Amirul Afiq untuk menjarakkan diri dan peluang kepada Suhadi Ali Rahmat untuk dia merapatkan dirinya dengan Famin tempat yang kedua. Selamat daripada Famin membolehkan Amirul Afiq untuk mendapatkan sedikit kelebihan di situ. Dan ini adalah peluang yang terbaik untuk Amirul Afiq menebus kekecewaan di lintasan sepak utara pada perlumbaan yang pertama selepas dia terlepas podium apabila menamakan saingan di kedudukan yang keempat. Kini dia ada kelebihan sekitar 0.3 saat untuk berada di hadapan Famin Abdul Muttalib dengan 4 pusingan lagi untuk ditamatkan. Suhadi Ali Rahmat masih lagi kekal di kedudukan yang ketiga. Hafinas 4, Ahmad Syamil Ahmad Jamal di kedudukan yang kelima. Alaf Hairul Nizam
yang dapat untuk memintas di situ untuk memperbagi kedudukan dalam perebutan tempat ke-6 dan juga di kedudukan yang ke-7. Ini persaingan yang membabitkan Syafiq Ashraf perebutan di tempat yang ke-6. Dan di bahagian belakang Syafiq Ashraf dan perebutan untuk tempat yang ke-6, 7, 8 dan 9 yang kita saksikan. Dan di hadapan 21 itu adalah Alap Hairul Nizam daripada tempat yang ke-7 di hadapan Muhammad Emin Nordin Ahmad. Sementara masih lagi kita boleh nampak yang mulai rapat adalah Hafinas Muhammad Ali di belakang Suhadi Ali Rahmat. Dan ini adalah perebutan tempat 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 yang kita saksikan. Ya, kedudukan yang nampaknya sebagian selesa untuk Amirul Afiq memimpin perlumbaan ini kerana ada jarak di antara beliau dan juga Famin. Begitu juga Famin dan Suhadi. Jadi 3 nombor 1, 2 dan juga 3. Kedudukan yang sedikit ditinggalkan Suhadi pada ketika ini sedang dikejar oleh Hafinas Muhammad Ali. Dia masih lagi belum dapat untuk merapati kedudukan Suhadi. Dan jentera 7-3 Hafinas Muhammad Ali agak jauh kedudukannya. Ya, Hafinas yang kembali berlumba. Dia adalah bekas pelumba kategori Premier. Kita dengan Suhadi Rahmat. Sebenarnya pelanggaran menyebabkan pelumba nombor 15 Aziz Rosmaza yang terjatuh dan terkeluar dari perlumbaan Aziz Rosmaza. Tapi dia berada dalam keadaan yang baik. Jadi kita kembali semula untuk berikan perhatian dan juga tumpuan kepada persaingan di kelompok kedudukan 5, 6 dan juga 7 ini. Pada ketika Amirul Afiq semakin yakin dengan corak tunggangannya. Jadi 1, 2 dan juga 3 serta 4 nampaknya tidak berubah untuk mereka menuju ke lap yang terakhir. Dengan Amirul Afiq Ahmad Solehin memiliki kelebihan 2.4604 saat untuk dia berada di depan. Dan Amirul Afiq pada 2.6 saat selesa kedudukannya di tempat yang pertama. Semakin laju di hadapan dengan kelajuan terpantas 46.39 saat. Amirul Afiq walaupun tadi dikejar, diberikan tangan hebat oleh Muhammad Famin Muhammad Abdul Muttalib, tapi selepas Famin melakukan kesilapan, dia ada kelebihan untuk lari jauh di depan sekali di tempat yang pertama. Dan menuju ke snapshot terakhir agak tenang kerana dia tahu agak jauh dia meninggalkan Famin Abdul Muttalib di tempat yang kedua untuk dia sampai ke gasan penamat di hadapan memenangi perlumbaan Muhammad Amirul Afiq Ahmad Solehin dengan Muhammad Famin Abdul Muttalib kedua. Podium sekali lagi untuk Muhammad Suhadi Ali Rahmat